Oke, hai. Oke, hari ini kita sambung lagi dengan kejutan SPM Kejutan 5 tahun 2025. Matematik kertas 2 bahagian 8, yaitu bahagian yang terakhir. Oke, kita akan buat bahagian yang terakhir, yaitu bahagian C, soalan 17. Kamu kena ingat soalan bahagian C, pilih satu saja, sama ada soalan 16 atau soalan 17. Okey, soalan 17. Okey, kita baca soalan dulu. Halim menyertai pertandingan drone di peringkat sekolah. Tahu kan apa drone? Drone yang terbang-terbang tu kamera tu. Okey. Semua peserta perlu menerbangkan drone masing-masing bermula stesen C dan berakhir di H. Maknanya kita tahu C kena mula, H kena akhir. Okey, ini dah tadi kita baca pelan-pelan. Dan melalui setiap stesen seperti Raja 14 lah, peserta dengan masa terpantas dikira sebagai pemenang. Soalan 17A1. Lukiskan graf berpemberat dan terarah yang melalui setiap bucu dengan jarak minimum. Okey, maknanya kalau kita mau buat graf berpemberat dan terarah dengan jarak yang minimum, kita kena buang pemberat yang besar-besar. Okey, maknanya sekarang kita pilih pemberat mana yang kita mau buang. Tapi dengan syarat kita kena limpas semualah. Dan dia kena mula di C dan dia berakhir di H. Okey, maknanya benda pertama kita akan buang mana? Mana nombor yang paling besar? Kalau tengok sini, nombor yang paling besar 78, betul? Okey, tapi macam mana mau tahu siapa yang kita kena buang, berapa yang kita kena buang, kita kena kira dulu. Benda pertama kita kena kira berapa bucu kita. Kamu kira berapa bucu? Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau bucu kita 8, tepi kita kena kurang 1 daripada bucu, iaitu nak lukis 7. Boleh? Lepas tu kita kena cari tepi yang harus dibuang. Nah, tepi yang harus dibuang berapa? Kira dulu berapa keseluruhan tepi yang ada sekarang. Okey, kalau kita kira kita ada 12 tepi. Tapi yang kita mau lukis kena ada 7 saja. Jadi kita kena buang berapa? Kita kena buang 5 tepi. Okey, kita kena buang 5 tepi. Jadi untuk minimum kita buang yang besar. Tapi dalam kita membuang pun kita kena ingat kena cukup syarat, tidak boleh tertutup. Lepas tu kena limpas sekali. Kena ingatlah syarat-syarat yang ada. Okey, benda pertama, pemberat mana yang kita mau buang? Okey, kita akan buang yang paling besar, iaitu 78. Betul. Dia kena mula C berakhir di H. Okey, lepas tu mana kita mau buang? Okey, kalau kita antara ni di E ni kita boleh buang 78. 74 kita tidak boleh buang. Sebab kalau kita buang tiada sudah yang bersambung ke E. Macam tu dia kita kena kira lah. Lepas tu kita tengok lagi. Di sini 73, 72, kalau kita jalan sini lagi besar. 73 tambah 78 kita dapat 151. Tapi kalau kita ambil okey, kamu tengok sini. Kita akan buang 72. Jadi kita jalan 73, 78. C pergi B, kita ambil jalan dia. Lepas tu kita ambil jalan B pergi A. Begini. Okey, lepas tu kita sudah buang sini. Jadi A dengan E tidak boleh buang sebab dia jalan. Lepas tu kita pilih antara 59 dan 63, mana kita mau buang. Kita akan buang 63. Jadi kita akan ikut laluan E ke D. Okey, lepas tu bila kita tengok 68, 63. Tidak boleh. Kalau kita jalan 63, dia ada banyak kali jalan. 63, 63. Bagus kita ambil. Okey, 63, 63, 126. Kita kena buat. Tidak semestinya kali pertama buat tu terus betul. Okey, maknanya kalau kita buang kalau kita pergi G, pergi E, pergi F, maknanya sangat besar sebab 55. Jadi kita try buang 63, kita akan lalu di pergi E. Okey, lepas tu sini kalau kita dah boleh ambil 55 sebab kita kena limpas G juga. Maknanya 55 kita kena buang. Sebab kena melalui semua tempat. Lepas tu kita ambil 63. Lepas tu daripada G pergi H akhir 48. Begini kita kena lukis. Okey. Kalau kamu rasa tidak yakin, kamu try lukis lagi yang kamu nampak jalan dia. Baru kita kira berapa jalan yang ada lah. Okey.
Jadi apa kita kena buat? Memandangkan dia suruh lukis graf pemberat dan terarah, kita pun lukislah. Oke, kita lukis. Mari tengok. C pergi B. Oke, guna pembaris. Ini pemberat dia 73. Lepas tu B kita pergi A. Berapa pemberat dia? 78. Lepas tu A pergi E. Berapa pemberat dia? 74. Lepas tu E pergi E pergi D. Berapa pemberat dia? 59. Lepas tu D pergi F. Pemberat kita adalah 68. Lepas tu F pergi G. Kenapa tidak boleh pergi H? Sebab H adalah laluan yang paling akhir. 63. Lepas tu G pergi H. Kita ada berapa ni? 48. Selesai. Settle sudah untuk soalan 13A1. Kita pergi soalan seterusnya, 13A2. Hitung jarak terdekat dari stesen C ke stesen H. Maknanya kita kira jalan pemberat dia. Berapa pemberat dia? 73 tambah 78 tambah 74 tambah 59 tambah 68 tambah 63 tambah 48. Itu 2, 3, 4, 5, Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya bila kita sudah kira, kita akan dapat berapa pemberat dia? Kita dapat 463. Itu sahaja untuk soalan 17A berkaitan dengan rangkaian dalam teori graf. Tidak baca syarat, sebab syarat dia berbeza-beza. Okey. Okey. Lepas tu kita pergi soalan 17B. Macam mana mau buat? Ini kita nampak. Kita tahu dia adalah berkaitan dengan kecerunan kan. Okey, bila kita baca diberi, ini titik asalan 00. Ini titik asalan 00. Ini ada pergerakan ke kanan, maknanya dia adalah X yang bergerak. Ini adalah pergerakan ke atas, maknanya ada Y yang bergerak. Diberi jarak mengufuk antara stesen G ke T, maknanya G ke T adalah 48. G ke T 48, maknanya di sini kita tahu X kita bergerak 48. Y kita ada pergerakan? Tiada kan? Sebab dia tidak naik atas pun. Maknanya Y kita adalah kosong. Lepas tu data yang kedua dia bagi apa? Okey, lepas tu stesen H berada 30 meter mencancang ke atas T. Maknanya ke ataslah bergerak H ni. Jadi kita tahu kita punya X tiada pergerakan, Y kita adalah 30. Selesai. Lepas tu dia bilang sini, jika drone diterbangkan secara lurus daripada G ke H, maknanya daripada G ke H. Okey. G ke H, cari persamaan garis lurus. Macam mana mau cari persamaan garis lurus? Ingat, ini adalah persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Okey, benda pertama kita cari dulu kecerunan dia. Macam mana mau cari kecerunan? Ada dua formula kecerunan. Yang pertama, kita cari Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Yang kedua, kecerunan dia adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi boleh pilih dua-dua sama saja. Soalan sebelum ni cikgu ajar guna formula yang Y2 tolak Y1 kan. Okey, kita guna formula yang seterusnya pula. Kita guna yang kedua, kecerunan ialah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Maknanya kita tahu pintasan Y kita adalah 30. Pintasan X kita adalah 48. Bila kita kira, kita akan dapat kecerunan dia negatif berapa? Negatif 5/8. Tapi di sini dia ada bagi tahu, dia cakap diterbangkan secara lurus dari titik G ke H, daripada sini ke sini. Okey. Jadi kecerunan dia mestilah kecerunan positif. Jadi kita akan ambil kecerunan terbaru dia adalah kecerunan dia adalah 5/8. Tidak boleh ambil negatif. Kalau dia tidak nyatakan dia terbang dari mana, memang kita akan ambil negatif 5/8. Tapi sekarang dia bagi tahu daripada G ke H dia nyatakan. Maknanya pergerakan dia adalah pergerakan positif naik atas. Sebab tu kecerunan kita kena positif. Selesai.
Lepas tu dia mau persamaan garis lurus. Macam mana mau cari? Macam yang hari tu juga, Y sama dengan MX tambah C. Sekarang M kita 5/8. Okey, kita ambil. Okey, kalau kita ambil koordinat 0, X 0, Y 30, maknanya masih sama. Formula tidak berubah, Y sama dengan MX tambah C. Maknanya Y kita sekarang 30, M kita sekarang 5/8, X kita adalah 0, tambah dengan C. Jadi di sini kita tahu apa pada 0 dapat 0. Jadi kita tahu C kita adalah 30. Selesai. Okey, bila dia mau cari persamaan garis lurus, macam yang kita bincang sebelum ni lah. Okey, salin balik Y dengan X. M itu masukkan yang kita kira, 5/8. X kita salin balik. C pun kita masukkan yang kita kira. C sama dengan 30. Selesai. Itu saja untuk 17B. Okey, kita beralih kepada soalan 17C. Okey, soalan 17C. Okey, 17C, mari tengok. Okey, 17C, dia bagi tahu di sini Halim telah memenangi pertandingan tempat kedua, pertandingan draw. Nah, dia dapat nombor 2 lah. Lepas tu dia bagi tahu mendapat hadiah wang tunai sebanyak 150 dan medal. Dengan menggunakan sebahagian wang tunai itu, Halim membeli 6 ketul ayam goreng dan 4 mangkuk cendol berjumlah 61. Ini adalah data yang pertama. Kita tahu kalau kita punya ayam goreng X, cendol kita Y. Maknanya bila kita keluar data, kita akan keluar 6X tambah 4Y sama dengan dia bayar RM61. Okey. Lepas tu yang kedua dia bagi tahu kemudian dia beli lagi 3 ketul ayam goreng dan 1 mangkuk cendol berjumlah RM25. Maknanya yang kedua kita tahu dia beli, dia beli apa ni? 3 ketul ayam goreng, lepas tu 1 mangkuk cendol. Harga dia RM25. Okey. Tapi di sini dia bagi tahu kaedah metrik tidak dibenarkan. Dia bagi tahu kaedah metrik adalah tidak dibenarkan. Bila kaedah metrik tidak dibenarkan, maknanya kita hanya boleh guna penggantian ataupun penghapusan, sama dengan soalan 16. Tapi di sini cikgu ajar kamu satu cara saja, iaitu penghapusan. Okey. Macam mana mencari buat penghapusan? Benda pertama, kita samakan dulu salah satu pemboleh ubah. Contoh sekarang, kalau kita mau kasih sama 3X dengan 6X, maknanya semua 2 ni kita kena darab dengan 2. Okey, kita buat di sini, kita tahu 2 ni kena darab dengan 2. Maknanya 3 darab 2, 6X. 2 darab Y, 2Y. Okey, 25 darab 2, kita dapat 50. Ini yang ketiga. Baru kita buat. Kalau kamu dah nampak, salin balik pelan-pelan. 6X tambah 4Y sama dengan 61. Lepas tu kita ada yang ketiga, 6X tambah 2Y sama dengan 50. Ya, jadi untuk hapuskan 6X, kita guna operasi tolak. 6 tolak 6, kosong. 4 tolak 2, dapat 2Y. 61 tolak 50, kita dapat 11. Untuk cari Y, pindahkan 2, maknanya 11 bagi 2. Kita akan dapat berapa? 11 bagi 2, berapa? Jangan bagi dalam pecahan, dia mau dalam duit harga, maknanya Y adalah berapa ringgit nih? RM5.50. Maknanya 1 mangkuk cendol harga dia RM5.50. Lepas tu kita mau cari X, kita boleh masukkan Y sama dengan RM5.50 ke mana yang paling mudah? Masuklah ke dalam 2. Mana-mana kamu masuk pun jawapan dia akan sama. Maknanya 2 kita sekarang 3X tambah Y sama dengan 25. Kita kasih masuk Y kita 5,5. Maknanya 3X tambah RM5.50 sama dengan 25. Kasih pindah 5,5, kita dapat 3X sama dengan 25 tolak RM5.50. Jadi berapa kamu dapat nih? RM5.50, maknanya kita akan dapat di sini RM19.50. 3X. Mau cari X, kita pindahkan 3. Maknanya RM19.50, kita bahagi 3. Kita dapat? Iyo, RM6.50.
Okey, selesai. Begitu saja. Maknanya kita boleh bagi tahu jawapan akhir kita, apa dia kita mau bagi tahu. Okay. Harga ayam goreng adalah RM6.50. Harga semangkuk cendol adalah RM5.50. Selesai untuk soalan 17C. Okey, kita ada soalan terakhir. Okey, soalan terakhir kita ni berkaitan dengan kebarangkalian. Okey, mari kita buat pelan-pelan. Boleh ni. Okey, dia bagi tahu di sini hadiah wang tunai yang diterima oleh si Halim dalam sampul surat adalah bentuk wang kertas RM50 2 keping, RM20 2 keping dan RM10 1 keping. Betul. Sebab dia dapat berapa tadi tu? Dia dapat 150 kan? 150. Tapi dalam duit dia tu dia bagi-bagilah. Ya. Dia bagi, bagi 150, dia bagi ada 2 keping. Berhubung kaitnya semua soalan dia 2 keping 50 maknanya sudah 100. 2 keping 20 140. Sekeping RM10 150. Cukup 150. Okey, semasa membuat pembayaran ayam goreng dan cendol, Halim mengeluarkan 2 keping wang kertas, 2 keping wang kertas satu persatu tanpa pengembalian. Okey, lepas tu soalan dia senaraikan semua ruang sampel yang mungkin. Maknanya kita tahu sekarang ni kita ada 52 keping, maknanya 50 kepingan yang pertama, 50 kepingan yang kedua, 20 kepingan yang pertama, 20 kepingan yang kedua, dan ada 1 keping RM10. Okey, bila membuat ruang sampel, tengoklah benda pertama, kita tahu mungkin dia dapat 50 yang pertama dan 50 yang kedua. Duit 50 kan ada 2 keping, mungkin. Lepas tu mungkin juga dia akan dapat 50 yang pertama dengan 20 yang pertama. Mungkin juga dia akan dapat 50 yang pertama dengan 20 yang kedua. Sebab RM20 ada 2 keping. Mungkin juga dia dapat 50 yang pertama. Macam mana kita mau kasih kecil ni? Dengan RM10. Kemungkinan. Boleh. Lepas tu mungkin juga dia akan dapat, sudah kan, 50 yang kedua dengan 50 yang pertama. Mungkin juga dia akan dapat 50 yang kedua dengan 20 yang pertama. Mungkin juga dia akan dapat 50 kedua dengan 20 yang kedua. Kedua ni maksudnya yang kepingan kedua lah. Mungkin juga dia akan dapat 50 yang kedua dengan 10. Tidak tahu. Satu kita kena senaraikan. Lepas tu kita tahu juga mungkin dia akan dapat juga 20 kepingan yang pertama dengan 50 kepingan yang pertama. Mungkin juga kita akan dapat, dia akan dapat 20 kepingan yang pertama dengan 50 kepingan yang kedua. Mungkin juga dia akan dapat 20 kepingan yang pertama dengan 20 kepingan yang kedua, ataupun dia akan dapat 20 kepingan yang pertama dengan RM10. Okey, lepas tu kemungkinan juga dia akan dapat 20 kepingan yang kedua dengan 50 kepingan yang pertama, ataupun 20 kepingan yang kedua dengan 50 kepingan yang kedua, ataupun dia akan dapat 20 kepingan yang kedua ataupun 20 kepingan yang pertama, ataupun dia akan dapat 20 kepingan yang kedua atau dengan RM10. Okey. Kemungkinan yang mungkin juga dia akan dapat RM10 dengan 50 kepingan yang pertama. RM10 50 kepingan yang kedua. RM10 dengan 20 kepingan yang pertama. Ataupun dia dapat di sini 10 dengan 20 kepingan yang kedua. Selesai. Itu sahaja kesudahan yang mungkin lah. Senarai ruang sampel yang mungkin dia dapat. Kita pun tidak tahu. Okey. Lepas tu settle. Itulah soalan di 1. Itu saja dia mau. Lepas tu soalan di 2. Dengan menyeraikan kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian wang kertas yang dapat nilai yang sama. Okey, sekarang kita tahu NS, bilangan wang sampel kita, NS kita, bilangan wang sampel kita adalah berapa? Kira. 1, 2, 3, 4. 4 darab 5, 20. Maknanya
ruang sampel kita ada 20. Semua ni ada 20 lah. Jadi bila soalan dia minta apa nih? Dia minta kebarangkalian uang kertas yang sama nilai. Makanya 50, 50, 20, 20 dia dapat. Berapa kali kebarangkalian dia? Jadi kita tahu ini 50, 50 sama nilai. Lepas tu kita tahu ini pun sama nilai 50, 50. Ada lagi kah? Lepas tu kita ada 20, 20 sama nilai. Lepas tu 20, 20 sama nilai. Maknanya kita senaraikanlah ruang sampel yang mungkin, kesudahan yang mungkin. Kita tahu apa dia? Yang pertama RM50 yang pertama dengan RM50 yang kedua. Betul, kita ada RM50 yang kedua dengan RM50 yang pertama. Sebab dia mau duit yang sama nilai dia. Lepas tu kita akan dapat juga di sini 20 kepingan pertama dengan 20 kepingan kedua. Lepas tu 20 kepingan kedua dengan 20 kepingan yang pertama. Ada lagi yang sama? Tidak, sudah kan? Maknanya kita tahu ada 4. Jadi kebarangkalian dia, berapa kebarangkalian dia? Kebarangkalian dia adalah 4 daripada 20. Permudahkan, 4 bagi 20, terdapat 1/5. Selesai untuk pecutan kita kali ini. Oke, cikgu doakan semuanya berjalan dengan lancar. Paper 1 hari bulan 12 2025 pun baik-baik saja untuk kita semua. Oke, good luck. Jangan lupa belajar, jangan lupa usaha. Bye-bye.